memahami perjalanan politik Aisyah pada usia yang agak muda dan juga pengalaman dari segi sudut pandangan Aisyah, apa beza dia sekarang ini dengan lihat sekarang anak muda pendekatan dengan politik, apa beza dia dengan dulu. Ini yang saya rasa yang kita perlu duduk secara technically untuk kita strategize semula. Sebab bila saya tengok dulu bila saya berkempen lah, contoh ya, kita turun berceramah di kawasan-kawasan pelosok kampung, kawasan-kawasan pendalaman, kita sentiasa tengok anak muda yang ada sifat keterbukaan dalam politik. Ini satu tempoh yang lama, satu waktu yang lama bila kita teliti, bila kita turun ceramah, kita buat program. Penerimaan anak muda hari itu dia tidak hanya berpaksikan kepada parti politik semata-mata. Dia berpaksikan kepada kepahaman politik dia. Dia nak tahu, kenapa politik ni begini, kenapa, apa isu yang kita bangkitkan, apa isu yang kita bawa. Dan waktu itu mereka ni tidak dipaksa untuk datang. Mereka ni tak dijemput pun untuk datang, tapi mereka memenuhi ruang-ruang itu dengan kerelaan mereka. Sebab tu bila pergi ceramah di kawasan-kawasan kampung, saya juga terkejut. Contoh di kawasan dalam di Sik Kedah. Kawasan yang orang kata Aisyah malam ni ceramah adalah keluar 30-40 orang kampung. Tapi bila kita pergi, kehadiran tu mencapai ribuan. Bila kita tanya, dari mana orang? Ni orang lokal Aisyah. You datang ceramah ni kawasan kampung, yang keluar ni semua lokal. Jadi maksudnya kita tak perlu orang kata apa, definasi bahawa kita kena sewa bas bawa keluar pendengar. Kita kena bawa kereta kumpul orang bawa pendengar. Jadi waktu itu kematangan golongan muda tu satu benda yang saya selut. Maknanya keterbukaan tu ada. Tapi kita nampak pula kali ni disebabkan kita ada media sosial, kita ada media-media yang menjadi pilihan kedua untuk anak muda, menyebabkan mereka merasakan bahawa tak apa, kita dengar dulu, percaya jangan. Jangan dulu, percaya jangan. Ya. Mereka menggunakan definisi bahawa tak apa, kita buka TikTok, kita dengar dulu. Kita baca headline, kita sebarkan headline dulu. Tapi input kepada pemberitaan tu dia tak cerita di bawah. Jadi itu menyebabkan saya rasa kita bukan saja, yalah kita dah 40 tahun, tapi kita masih memikirkan kita kepada golongan muda. Saya rasa kena ada task force di kalangan parti. Bukan di kalangan hanya pengkhususan kepada golongan muda dalam parti, tetapi kena ada juga yang macam ini. Abang-abang, kakak-kakak yang senior dalam parti untuk duduk fikirkan apa strateginya dan kenapa fenomena ini berlaku di peringkat bawah. Sebab ketakutan saya bila kita nak menghadapi pilihan raya nanti, golongan inilah golongan yang kalau dulu orang-orang tua yang duduk atas motor duduk jauh-jauh. Tapi sekarang ini golongannya. Orang tua berani ke depan, tapi golongan muda yang duduk jauh-jauh. Bagi mereka kan dia nak tengok apa benda kau buat malam ni.